Ha, hari tu Dr. Safura suruh kita bentangkan apa yang kita faham pasal falsafah pendidikan kebangsaan ni kan. Tapi kan saya rasa kan susahlah kalau kita nak bentangkan pasal FPK ni kalau kita tak kaji, macam kita tak belajar apa sejarah dia sebelum ni, betul tak? Betul tu. Dalam FPK ni kan sebenarnya saya dah baca semua tau. Best. Ya. Dia macam cerita pasal jasmani, rohani, intelek, emosi. Tapi kan saya macam fikirlah macam mana semua ni bermula Ya. Jom tengok video Pendeta Zakban ni nak. Semalam saya ada terbaca tau. Pendeta Zakban ni dulu dikenali sebagai tokoh pendidikan tau. Tokoh pendidikan? Ya betul, nama dia Pendeta Zakban. Setiap perjuangan besar bermula dengan seorang anak kampung yang berani bermimpi. Zakban, kenapa Raja sangat membaca ni? Saya mahu ubah nasib bangsa kita dengan ilmu. Seorang budak kampung nak ubah nasib bangsa, mimpi di siang hari kamu ni. Kita ni orang kampung, nasib kita dah ditentukan, tak perlu bersusah payah. Nasib manusia tidak ditentukan oleh tempat lahir, makcik. Tetapi saya percaya kita boleh ubah nasib dengan guna peluang pendidikan ini. Ingat ya, ilmu itu adalah cahaya kehidupan. Tanpa ilmu, masyarakat kita akan terus berada dalam kegelapan. Sudahlah tu Zakban. Budak-budak tu perlu kerja kat sawah tu. Belajar ni bukan mengenyangkan perut mereka pun. Betul tu. Sekolah ni bukan yang penting pun. Kami perlukan duit. Kami ni orang kampung, Zakban. Kami perlukan kerja untuk cari makan. Bukan hanya untuk belajar. Pendidikan ini bukan untuk hari ini sahaja kalian. Pendidikan ini satu alat mobiliti sosial yang boleh ubah masa depan generasi kita. Mungkin kalian rasa tak penting pendidikan ini hari ini. Tapi percayalah, masa depan anak-anak kita hanya boleh diubah dengan pendidikan sahaja. Percayalah kata-kata aku ini.
perempuan tak perlu belajar tinggi-tinggi. Cukuplah nanti bila kamu kahwin nanti jaga laki kamu dengan jaga rumah. Faham tak Siti? Betul tu. Kalau kau belajar pandai-pandai sangat pun, nanti kahwin, akhir masuk dapur juga. Tapi saya suka belajar. Saya suka nak belajar menulis. Saya suka belajar untuk membaca. Jadi saya naklah pergi belajar. Belajar membaca untuk apa Siti? Buku tu pun bukan boleh tolong kita masak nasi. Mari sini kamu tolong potong sayur ni. Kalau kita tak masak nasi nanti, kita nak makan macam mana? Kalau ilmu bukan untuk perempuan, kenapa hati saya ni rasa nak belajar? Sudahlah tu Siti. Kan tadi dah cakap, cukup pandai jaga rumah, pandai jaga keluarga kamu. Kamu tu perempuan, buat apa susah-susah diri untuk belajar semua ni? Menyusahkan diri kamu saja. Saya masih tak faham. Kenapa ilmu ni bukan untuk wanita? Ini tidak adil. Saya pun nak pergi sekolah, tapi perempuan tak boleh pergi sekolah. Perempuan ni kerja dekat dapur pun dah cukup dah Siti. Ilmu ini milik semua manusia. Kalau pendidikan tak adil dan saksama, ianya bukan pendidikan. Itu penindasan. Cepat nak. Bapak. Allah, menuai bapak, menuai. Tak kurang bapak menuainya. Hidup aku ni dari kecil sampai tua dekat sawah je lah Mamat. Kalau tak menuai nanti tak ada hasil pula. Macam mana aku nak bagi kau dengan mak kau makan? Sebab tu saya tak nak hidup macam ni bapak. Saya kena pergi belajar. Jadi kita boleh ubah cara hidup kita bapak. Mamat. Kau belajar dengan Zakbar tu bukan boleh kau makan pun. Inilah punca rezeki kita. Tapi bapak, sampai bila kita nak jadi macam ni? Kalau kita tak belajar, hidup kita takkan berubah. Samanya kita hidup susah bapak. Mamat. Hidup kita dekat sawah, mati pun dekat sawah. Kau diam Mamat. Kau pergi balik sekarang.
Balik! Bapak ni! Lawan kau. Oh, jatuh pula aku ni. Dah kenapa dengan anak kau tu? Aku nampak dia berlari menangis tadi. Disebabkan kau lah, Mamat tu nak sangat belajar dengan si Zakbar tu. Habis semua kerja ditinggalkan dekat sawah ni. Siapa nak tolong aku lepas ni? Banting tulang nanti. Kalau Mamat asyik pergi belajar je dengan Zakbar tu. Bawa mengucap, Mim. Si Mamat budaknya cerdik. Dia cakap dia tak nak hidup korang berdua bergelumang di sawah sampai bila-bila. Salah ke anak sendiri nak ubah nasib keluarga kau? Ubah nasib? Boleh ke buku dengan tulisan Zakbar tu bagi kita orang makan? Mat, perut kami lapar hari-hari. Kalau tak membanting, tak ada hasil yang untuk dimakan, lagipun kami orang miskin. Tempat kami memang di bandang. Kau jangan nak suruh si anak aku tu berangan lebih-lebih, Mat. Sebenarnya, kaulah yang sekat rezeki dan masa depan anak kau sendiri. Zakbar tu ajar Mamat membaca supaya bangsa kita tak terus buta dan dipijak orang lain. Ilmu itulah satu-satunya jalan keluar untuk keluarga kau lari dari kemiskinan. Okey, go. Bukan aku tak sayang anakku, Mat. Tapi kalau dia asyik belajar je, tulang 4 kerat aku ni dah tak larat nak kerja kat sawah seorang-seorang. Habis tu, mak dia dekat rumah tu nak makan apa? Samad. Aku faham susah kau tu. Tapi jangan risau. Aku dan Zakbar dah bincang tentang hal ni. Kami akan tolong ringankan beban kau. Berilah Mamat peluang pergi belajar, Mim. Jangan biarkan dia warisi kesusahan kita.
kenapa termenung seorang-seorang ni, Mamat? Saya, Pak Samad, nak sama belajar sebenarnya. Tapi keluarga saya kan miskin. Macam mana saya nak belajar? Duit pun tak ada. Kalau saya tak kerja kat sawah tu, Pak Samad, macam mana keluarga saya, adik-adik saya nak makan? Macam ni, Mamat. Kita kena sokong pendidikan ni. Kalau kita tak sokong, kemiskinan akan diwarisi daripada generasi ke generasi. Betul juga tu. Inilah fungsi sebenar pendidikan. Ianya bukanlah sekadar ilmu di kepala. Pendidikan ini boleh bina kemahiran, minda dan nilai manusia supaya mereka boleh ubah hidup sendiri dan kemudian bolehlah bantu keluarga dan masyarakat juga. What about the project last night that I'm meeting for you? So actually we have issue about this Malay education. Okay. For thing, I think it, Mr. Zakbar, I think I have a thing to be discussed. Malay education doesn't have to be difficult. It just being good at reading and counting only. It doesn't have to be difficult. Hei orang putih, jika pendidikan disekat, potensi bangsa juga tersekat. Pendidikan ini sepatutnya bina pemikiran kritikal dan jati diri. But sir, the colonial education system now already good enough, right? Right. So I don't think Malay should learn a difficult thing. Guru ini bukan sekadar menjalankan arahan sistem sahaja. Guru ini memikul tanggungjawab membentuk masyarakat dari segi ilmu, nilai dan juga akhlak.
Mamat, ejaan kamu semakin baik. Siti, analisis kamu tentang petikan akhbar ini sangat tajam. Kamu berdua bukan sahaja belajar membaca, tetapi kamu sudah mula berfikir tentang keadaan sekeliling. Tuan Zakbar, macam tadi saya bantu bapak saya di Bendang. Saya terfikir, kalau saya gunakan sistem kira-kira yang Tuan ajar semalam, kira bila kita boleh jimatkanlah pengiraan sukatan baja. Betul ke Tuan? Tepat sekali, Mamat. Inilah yang dinamakan ilmu yang praktikal. Apa yang ada di dalam minda sebagai intelek, kamu terjemahkan melalui tenaga kamu untuk kebaikan masyarakat. Pendidikan tidak memisahkan kamu daripada asal-usul kamu. Ia malah menyempurnakannya. Tuan, adakah apa orang kampung cakap tu betul? Kalau orang perempuan sekolah dan belajar tinggi-tinggi, nanti orang lelaki kampung ni takut nak dekat. Lagipun adat Melayunya, kita kan dah sudah begitu. Adat tidak pernah melarang orang untuk menjadi bijak, baik lelaki maupun wanita, Siti. Wanita yang berilmu dan melahirkan generasi yang berwibawa. Kalau ibu itu sendiri tidak berpelajaran, bagaimana dia mahu mendidik anak-anaknya menjadi insan yang hebat? Sir, this is a report of writing activities and evening classes conducted by Mr. Zakbar in the village. I will check first. Actually, he seems to have started spreading new ideas outside our basic syllabus. Oh, that. Okay. This is too much. He want to teach Malay to think critically. We just need them to stay in the right field and only know how to calculate text. Adriana, call Zakbar now. Alright, sir. Mr. Zakbar, I find you have violated the limit of our guidelines. You wrote an article criticizing backwardness of your own race and blaming of our system. Remember your position as a translator and educator under the British of the government. Tuan Wisted, penulisan saya adalah cerminan realiti. Jika saya melihat anak bangsa saya mundur, menjadi tanggungjawab moral saya sebagai guru untuk mengejutkan mereka. Guru yang jujur tidak akan menyembunyikan kebenaran demi keselesaan penguasa. But, Mr. Zakbar, as an employee, you are bounded by the rules. So, if your failure to follow the rules, it will affect your position and pension. Gaji dan kedudukan boleh dicari, tetapi kehilangan masa depan satu bangsa kerana disekat ilmunya tiada galah gantinya. Get out!
Pendidikan ini bukan sekadar untuk lulus peperiksaan sahaja. Pendidikan ini adalah suatu proses untuk membentuk insan yang seimbang antara jasmani, emosi, rohani dan juga intelek. Melalui pendidikan inilah yang boleh bantu bina akhlak kalian, disiplin kalian dan juga tanggungjawab kalian. Percayalah, tanpa pendidikan, bangsa kita akan kehilangan masa depan nanti. Bertahun telah berlalu, masa berubah, generasi bertukar. Namun, satu perkara tidak berubah. Jasa seorang guru. Dulu, saya seorang gadis yang tak dibenarkan untuk belajar. Hari ini, saya seorang guru yang sangat cemerlang. Dulu, saya anak miskin
yang berada di sawah saja. Kini, saya berjaya mengubah kehidupan keluarga saya di kampung. Dulu saya kata sekolah buang masa. Rupa-rupanya pendidikanlah yang menyelamatkan kampung kita. Rupanya, seorang guru mampu mengubah satu kampung. Inilah kuasa pendidikan, bukan sekadar mengubah individu, tetapi mengubah masyarakat. Oh, sekarang saya dah faham. Rupanya sistem pendidikan kita lahir daripada tokoh-tokoh perjuangan macam Pendeta Zakbar lah kan? Tapi Kalia, persoalannya sekarang kan, adakah kita benar-benar mengamalkan falsafah ni dalam kehidupan sebenar kita? Tapi kan dalam buku FPK ni, dia banyak macam tekankan pembangunan insan secara holistik. Yang ada jasmani, intelek, rohani, emosi. Tapi kalau kita tengok macam dalam sistem pendidikan sekarang, dia macam banyak tekankan exam je kan? Lah, betul lah Kia. Saya pun rasa benda yang sama juga. Maksudnya nanti kan bila kita keluar nanti kita sebagai guru, nanti kita kena usaha lebih lah. Nak tutup jurang antara falsafah dalam buku ni dengan amalan kita kat sekolah nanti. Sebab kita jadi cikgu ni kita bukan sekadar nak sumbat teori dengan habiskan silibus je dekat pelajar kita. Lepas tu kita nanti kena lebih praktikal lah dalam menerapkan nilai dengan adab sekali dalam pengajaran kita. Lepas tu matlamat kita sebenarnya kita nak lahirkan insan yang sejahtera, bukannya mesin yang hanya tahu nak jawab kertas soalan dalam peperiksaan je, betul tak? Betul. Sebagai pendidik TVET pada masa akan datang, kami bukan sekadar mengajar kemahiran, tapi kami akan membina manusia yang seimbang dan sejahtera dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Pada akhirnya, falsafah ini bukan sekadar tinta di atas helaian buku. Ia adalah hasil misi murni untuk melahirkan insan yang sejahtera. Di tangan para pendidiklah falsafah ini diterjemahkan. Daripada sekadar teori kepada pembentukan jiwa dan sahsia manusia.